Dia dah buat salah. Dia minta saya nak berunding dengan dia. Ini bagi saya sesuatu yang mencabar otoriti kerajaan. Jadi I said forget about it. Tak ada runding-runding ini. Memanglah seperti kita jangkakan, apabila kita mengambil satu tindakan penguasaan yang tegas, akan ada pushback daripada industri dan akan ada macam-macam amaran daripada mereka. Ini memang biasa. TH menyatakan, builder said crackdown on overloaded lorries could delay projects across country. Ini amaran mereka lah. Crackdown on overloaded vehicles can paralyze construction sector, warns groups. Tapi saya minta mereka ini baca komen-komen dibawa oleh pembaca-pembaca. Apakah reaksi daripada rakyat? Apa maksudnya? Maksudnya bahawa persatuan-persatuan ini, kumpulan-kumpulan ini, mereka sebenarnya tahu. Bukannya mereka tak tahu. Mereka mengakui bahawa selama ini mereka telah mengambil satu pendekatan bahawa kos yang mereka telah kira itu adalah berdasarkan kepada overloading lorries. Jadi masalahnya ialah mereka telah pun bertahun-tahun, berdekad-dekad mereka mengambil pendekatan menggunakan mungkin ketidaktegasan dari segi pematuhan dan juga penguasaan undang-undang. Mereka overload, mereka membawa lebihan muatan. Jadi apa pilihan kita? Kalau pilihan kita nak menuduk kepada permintaan-permintaan kumpulan ini, maka kita tutup mata je lah. Tutup mata, jangan buat penguasaan. Apakah reaksi rakyat? Semua akan mengatakan bahawa isu sekarang ialah keselamatan jalan raya. Macam-macam kemalangan berlaku daripada kenderaan berat. Jadi saya nak tanya balik kepada ahli-ahli yang berhormat. Nak Kementerian Pengangkutan tegas ataupun nak Kementerian Pengangkutan lembut kepada permintaan-permintaan syarikat ini? Bagi saya punya conscience mudah saja. Saya nak supaya rakyat mesti selamat. Pengguna-pengguna jalan raya mesti selamat. Okay? Keuntungan bukan segala-galanya. Mungkin akan menaikkan kos mereka. Tetapi adakah kos itu lebih penting daripada nyawa manusia? Jadi jawapan saya ialah nyawa manusia lebih penting. Saya agak terkilan dengan tindakan mungkin sebahagian daripada pemain-pemain industri ini. Mereka tahu selama ini sebenarnya mereka nak kita berunding dengan mereka. Ini bagi saya sesuatu yang mencabar otoriti kerajaan. Dia dah buat salah. Dia minta saya nak berunding dengan dia. Jadi I said forget about it. Tak ada runding-runding ini. Penguasaan undang-undang akan tetap berjalan. Jadi lebih baik mereka ini mematuhi dan mengambil segala tindakan supaya pastikan mereka mematuhi peraturan undang-undang dan juga supaya jangan overload. Kerana overloading ini sangat membahayakan pengguna jalan raya dan merosakkan jalan raya negara kita. Terima kasih.